Nombor 2 pula darjah 2. Oh, darjah 2. Weh, dah tak tidur lagi budak sekolah. Mak awak tak marah, awak tidur lewat. Awak kena makan-makan, kena sahur-sahur, lepas tu kena tidur esok sekolah. Sekolah apa esok Jumaat awak? Esok Jumaat dah. Aku tak khabar dah hari Jumaat. Tengah sahur dah ni mesti duk gini tak. Tengah sahur tak. Ni makan nasi duk gini, mesti duk gini tak. Duk gini. Makan nasi sambil tengok. Dah betul tak? Macam dia